tayar ni yang saya selalu cakap yang ada award tu, dapat 4 award tau. Pada tahun 2022 tayar ni dapat award. Titik 1 minit hari ni. Okey, hari ni zoom sikit. Saya nak suruh zoom belakang saya ni. Kamera tolong zoom. Nampak tak apa belakang saya hari ni ada? Okey, hari ni kita ada satu tayar yang berkualiti tinggi. Ni memang sangat berkualiti tinggi. Tayar Riden, tolong zoom kat sini. Okey, kita ada Riden R0. Ni, R02, Roadster 02, R02. Tayar ni yang saya selalu cakap yang ada award tu. Dapat 4 award tau. Pada tahun 2022, tayar ni dapat award. Mana cari tayar yang ada award? Kenapa dia boleh dapat award? Salah satu adalah tayar ni antara tayar yang rolling distance dia ni sangat berbaloi. Maksudnya dia boleh tahan lasak. Tapi pada masa yang sama, dia lembut. Tayar Rider ni. So saya nak review sikit. Jom kita nak review sikit. Kita nak tengok dia punya tread wear. Okay. Saya pusing sikit lah. Okay. Nampak tak? Tread wear dia 380. 380 ni lebih kurang tread wear Continental. Continental siapa yang pakai tu memang rasa lembut. Dia pun memang lembut lah. Okey, kemudian traction dia A. Temperature dia pun A. Tayar ni kalau siapa yang pakai kereta tu selalu long distance, selalu pergi kerja, selalu balik kerja, selalu obsession jauh, memang saya cukup recommend. Sebab mana yang bagi feedback yang pakai tayar ni, sebab saya dah jual tayar ni banyak. Saya dah jual tayar ni, saya rasa beribu biji tahun lepas. Dan alhamdulillah feedback yang kita dapat tayar ni, semua cakap tayar ni, tayar Rider ni puas hati. Bang, saya pakai tayar ni balik kampung pun tak ada masalah. Long distance pun tak ada masalah. Dan yang penting tayar ni senyap. Memang senyap, lembut dan selesa. Dan paling penting lagi, harga dia memang mampu milik. Okay, kalau siapa nak cari tayar ni macam biasa, boleh message kami di kedai tayar Fizi, Sunway Ipoh. Selamat hari ni, saya